Alhamdulillah, selesai dah Ijah berpantang 21 hari. Sebagai first time mom, memang Ijah tak ada ilmu langsung, tak kisahlah pasal baby atau berpantang sekalipun. Tapi zaman sekarang ni dah ada confinement lady tau, yang boleh bantu jaga ibu yang lepas melahirkan and baby sekali. So nak berpantang kat rumah sendiri tapi suami kerja pun tak jadi masalah. Ijah punya ni package matahari dari Lavender Confinement Care. CL ni dia stay in, so dia memang ada kat rumah Ijah selama 21 hari tu lah. Dari pukul 6 pagi sampailah 9 malam memang aktiviti Ijah penuh. Bangun je pagi, CL dah siapkan breakfast. Sementara jam makan tu pula, CL akan mandikan baby, tuang and siapkan baby. Lepas breakfast, Ijah akan sauna, mandi herba, burut and bertungku. Selesai tu semua, CL akan sediakan lunch and of course bernutrisi, makanan pantang tapi sedap. Ada juga masa yang CL akan jaga baby 2 jam macam tu, so ibu ni boleh nak tidur ke apa ke kan, sebab yelah malam tak cukup tidur. Untuk tangas and scrub tu ikut package 2 hingga 3 kali seminggu macam tu. Bagi Ijah, kalau berpantang memang CL ni dah jadi keperluan dah kalau berkemampuan. InsyaAllah rawatan dari Lavender Confinement Care ni memang sangat-sangat membantu. Alhamdulillah, rezeki Ijah kat Vina, CL Ijah ni sangat rajin and penyayang. Sampai baby Ijah pun sedih bila dia nak balik.